Kalau hari ni umur dah hampir 40 tahun, tabungan masih belum cukup, hutang masih banyak dan gaji hanya cukup-cukup makan, ramai yang tak sedar. Bila masuk umur 40-an, ini adalah bukan masa untuk kita bertangguh. Ini adalah fasa untuk kita betulkan kewangan kita sebelum terlambat. Kalau hari ni umur dah hampir 40 tahun, tabungan masih belum cukup, hutang masih banyak dan gaji hanya cukup-cukup makan, anda perlu bertindak sekarang. Sebab selagi mana kita masih muda dan bertenaga, kita masih boleh bekerja dan masih belum terlambat untuk kita berubah. Kata mentor saya, miskin usia muda itu adalah pengalaman yang mahal. Tapi miskin usia tua adalah penjara kehidupan. Cuma satu perkara yang paling penting anda perlu tahu, kewangan ni tidak boleh berubah dengan satu hari. Tapi ia boleh berubah melalui disiplin kita setiap hari dan setiap bulan. Jika anda mula buat perkara yang betul hari ini, 5 ke 10 tahun akan datang boleh jadi sangat berbeza. Ini adalah 10 prinsip kewangan yang perlu anda amalkan. Yang pertama, disiplinkan diri menabung sekurang-kurangnya 10% daripada pendapatan anda setiap bulan. Yang kedua, simpan dulu, baru belanja selebihnya. Yang ketiga, biasakan hidup di bawah kemampuan. Keempat, berhati-hati dengan hutang. Yang kelima, jika perlu bayar secara ansuran, kemungkinan besar anda belum benar-benar mampu untuk memilikinya. Yang keenam, sebelum melabur, pastikan anda ada simpanan dana kecemasan minimum 6 ke 12 bulan pendapatan. Yang ketujuh, pelaburan terbaik ialah melalui ilmu. Yang kelapan, pilih kawan yang membantu anda kekal fokus pada kewangan yang lebih sihat. Yang kesembilan, tingkatkan pendapatan dan pelbagaikan sumber pendapatan. Yang kesepuluh, bila pendapatan naik, tingkatkan juga kadar simpanan. Ingat, perancangan kewangan bukanlah untuk hari ini sahaja, tapi untuk masa depan yang lebih tenang dan juga stabil. Jika anda mahu tambah satu bentuk simpanan jangka masa panjang dalam perancangan kewangan anda boleh letakkan emas ni sebagai salah satu pilihan aset yang membantu mengekalkan nilai simpanan anda dalam jangka masa panjang. Kerana emas ni adalah kalis inflasi. Bagi tuan-puan yang nak mulakan simpanan emas di Public Gold dan nak mengalihkan duit simpanan jangka masa panjang ke dalam bentuk emas, boleh isi borang sign up untuk saya daftarkan tuan-puan sebagai ahli Public Gold. Kemudian saya akan guide tuan-puan dalam cara dan langkah-langkah simpanan emas yang terbaik untuk tuan-puan.